senang bercakap dengan orang yang tahu fiqh dengan keluasan dia. Kalau tak tahu, sesak-sesakmu sesak. Baru berbeza dengan pemimpin dia, sesat dah. Dia orang berbeza dengan fuqaha. Saya baru ni dengan seorang tokoh ahli fatwa, penulis besar, muhaqqiq, Syekh Abdul Aziz Ahmad Al-Haddad. Dia tahqiq kitab banyak, tulis kitab. Saya naik kenderaan dengan dia daripada Abu Dhabi ke Dubai. Jadi dia ajak saya naik kereta dengan dia untuk ke rumah dia. Saya dalam perjalanan, saya cerita fatwa Perlis tentang anak yang 6 bulan. Cerita, tiba-tiba masuk tajuk itu. Kita fatwa anak yang tak cukup 6 bulan pun boleh dibinkan kepada bapa dia, jika bapa dia tidak menafikannya, dan jika mereka berkahwin dan tak menafikan. Dia tak boleh. Saya kemukakan alasan hujah, kias. Walau masa awal dia berkeras tak boleh. Lama separuh dalam perjalanan, dia kata mungkin juga hujah kau itu benar. Mungkin boleh dibawa kembali dalam majma'. Saya balik sini, barangkali dia punya cepat, dia buat artikel, dia study, dia buat kesimpulan, kedua-dua pendapat ini benar, dia kata, boleh dipakai mengikut kemaslahatan. Walaupun masa awal, bertegas dia kata kat saya, tak boleh. Senang bercakap dengan orang yang tahu fiqh dengan keluasan dia. Kalau tak tahu, sesak-sesakmu sesak. Baru berbeza dengan pemimpin dia, sesat dah. Dia orang berbeza dengan fuqaha. Sebab itu, pengajian yang betul insya-Allah, mudah-mudahan kita berusaha semua membuka cara fikir yang betul. Supaya kita jadi scholar. Scholar bukan dulu orang jadi scholar, bukan kena pergi universiti. Scholar lahir di masjid saya. Tuan-tuan, pengajian, apa yang kita dengar, yang membuka perspektif kita itu, yang menentukan cara kita berfikir. Kalau dia sempit, dengar yang sempit, dia tak akan dapat keluasan. Manusia demikian. Kalau tuan-tuan datang selalu dengar, ini imam ni kata begini, alasan, kita akan menghormati kesarjanaan. Dan kita akan tahu manusia tak maksum, walaupun dia dihormati, imam itu sangat dihormati, disayangi, tetapi manusia mempunyai ruang memilih pandangan-pandangan sarjana yang berbagai-bagai.